Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita sekali lagi diberikan nafas untuk sama-sama berkumpul untuk kita membentangkan tentang forum kita, yang mana forum kita ini akan berkait rapat dengan isu semasa zaman moden pada hari ini. Baiklah, sebelum kita terus masuk kepada kita punya tajuk forum, lebih dahulu saya ingin memperkenalkan sebuah sedikit latar belakang panel-panel yang telah kita jemput khas daripada alumni sekolah-sekolah yang hebat. Alhamdulillah. Apa yang boleh dikatakan ini? Panel okey. Sebabkan panel nak saya perkenalkan diri dulu, jadi saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Aziz bin Muhammad Zaki, yang mana saya merupakan alumni daripada Sekolah Agama Kuliah Tinggi Sultan Syahmuddin. Yang hebatlah dulu. Jadi kita akan terus pada panel kita yang pertama, Saudara Hakim bin Latif. Saudara Hakim Latif. InsyaAllah boleh perkenalkan diri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama anda Ahmad Hakim bin Latif. Saya pernah bersekolah di sekolah agama juga. Tapi saya bersekolah di kolej. Kolej Islam Kisas. Kolej Islam Sultan Alam Shah Kisas. Jadi sekolah Kisas ni kira sekolah antara sekolah yang hebat kat sekarang. Betul. Itu belajar sikit-sikit latar belakang sekolah saya. Jadi macam saya pernah menyambung pelajaran di Al-Azhar. Masya Allah. Jauh. 4 tahun di sana. Alhamdulillah. Nampak jauh saya dah. Alhamdulillah. 4 tahun kita dapat belajar di sana. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Dah habis. Kita jemput direktur kita yang kenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, nama yang diberi Muhammad Hafiz bin Muhammad Hafiz, menetap di Johor. Di Johor. Dulu saya belajar di sekolah. Saya dulu belajar di sekolah menengah kebangsaan agama Singapura. Itulah permulaan perjalanan pendidikan saya. Kemudian saya melanjutkan pelajaran di Jordan. Masya Allah. Menyambung jurusan usul fiqh. Alhamdulillah. Orang-orang hebat ni Alhamdulillah. Baik, tanpa kita bumbung masa ni, kita akan terus kepada forum kita. Forum kita yang tajuk pada hari ini adalah cabaran pendidikan dan isu pendidikan falsafah, isu kontemporari falsafah. Yang mana isu ini merupakan isu yang perlu kita titik beratkan. Sebelum kita masuk pada soalan pada kita punya panel-panel kita, bila saya ingin berkongsi sebuah sedikit tentang isu kontemporari ini. Isu kontemporari pendidikan pada hari ini muncul sebabkan oleh teknologi yang semakin lama semakin berkembang. Bukan semakin berkembang itu dekat luar saja, malahan dia semakin berkembang dalam dunia pendidikan di sekolah, di mana-mana saja. Dari segi cara belajar, dari segi cara guru mengajar, semua itu berkaitan dengan teknologi. Sekolah dan guru juga pada masa ini dia perlu sesuaikan diri. Sebab apa? Sebab pada zaman sekarang ni terlalu banyak kita bergantung kepada teknologi moden. Lihat yang demikian, beban tugas guru ni
beban mereka juga. Kita sebagai guru akan merasa terbeban sebabkan daripada cabaran yang kita perlu hadapi kepada kita punya anak murid kita, yang mana disebabkan teknologi semakin berkembang. Jadi macam mana kita nak tarik minat anak-anak murid kita. Kalau tanpa kita buang masa lagi, kita akan terus kepada soalan yang pertama. Soalan pertama untuk panel kita pertama lah. Akid. Saudara Akid. Untuk soalan pertama ni, soalan simple je. Simple. Kalau takut, kita apa kita teruskan ya. InsyaAllah. Untuk soalan yang pertama tadi, boleh tak saudara Akid beri pandangan tentang bagaimana falsafah pendidikan dapat membantu sistem pendidikan hari ini menghadapi cabaran moden seperti tekanan akademik dan kemerosotan dengan murid pelajar dengan murid pelajar. InsyaAllah dapat berjawab. Sebelum tu saya cuba jawab soalan InsyaAllah. jika di pemerintah. Kalau ada yang kurang, boleh tambah saat channel pertama. InsyaAllah lebih dapat. InsyaAllah. Ini orang-orang yang baik. InsyaAllah. Okey, jadi belajar dari setiap je nanti. Okey, terima kasih. Soalan yang sangat baik diajukan oleh saudara moderator. Jadi soalan yang diajukan ialah berkaitan dengan falsafah pendidikan dapat membantu sistem pendidikan dalam cabaran pertama iaitu isu tekanan akademik dan kemerosotan model belajar. Jadi pada pendapat saya, falsafah pendidikan ni dia merupakan gunjang utama dalam sistem pendidikan kita macam kita tahu FPK. Bila kita belajar, jadi FPK ni dia membantu untuk dalam cabaran moden yang semakin hari semakin mencabar. Betul. Jadi dengan adanya FPK ni, dia menekankan usaha untuk melahirkan yang kita seperti kita tahu JERIS. Jasmani, emosi, Sosial. JERIS, rohani, intelek dan sosial. Jadi 5 ni aspek utama yang ditekankan dalam FPK. Jadi namun realitinya sistem pendidikan kita yang hari ni, dia orang kata kita sistem pendidikan hari ni dia lebih tumpu kepada pencapaian akademik. Jadi bila dia fokus pada pencapaian akademik ni, dia tak fokus kepada nilai moral dalam pendidikan pelajar. Jadi pelajar-pelajar ni dia akan hilang motivasi dan kurang menghayati nilai kemanusiaan. Sebab dia belajar ni untuk dia apa kata dia dapat A lah. Dia dapat A saja. Jadi di sinilah falsafah pendidikan memainkan peranan yang penting. Dia memainkan peranan yang penting untuk menyusun semula sistem pendidikan kepada keseimbangan antara ilmu dan nilai moral. Jadi sebenarnya dalam FPK ni guru lah yang memainkan peranan dalam sekolah ni. Guru perlu terapkan yang 5 aspek yang kita sebut awal tadi, JERIS tu. Jadi sebagai contoh dalam proses pengajaran, seorang guru ni dia bukan sahaja mengajar untuk apa akademik, tapi dia mengajar dalam masa yang sama, dia mengajar nilai kemanusiaan, nilai-nilai yang baik untuk pelajar mengamalkan dalam kehidupan seharian. Bukan dia hanya fokus kepada kecenderungan akademik semata-mata. Selain itu, falsafah pendidikan juga menuntut guru untuk menjadi teladan kepada murid-murid. Apabila contoh kalau guru ni mengamalkan nilai yang baik dalam kelas atau dalam kelas. Jadi kalau guru dia jadi model, pelajar ni dia akan ikut guru. Jadi bila guru tu ditunjuk contoh yang baik, ditunjuk nilai murni yang baik dalam kelas, pelajar-pelajar ni akan ikut sekali. Jadi saya kesimpulan terus dah lambat apa dia boleh. Tapi ada dua soalan. Jadi untuk soalan pertama ni saya simpulkanlah. Macam soalan dia tadi berkaitan dengan falsafah pendidikan dapat membantu sistem. Jadi kesimpulannya memang betul, falsafah pendidikan ni dia dapat membantu sistem pendidikan yang ada sekarang. Dia mengimbangi antara akademik dan nilai moral pelajar.
bukan sahaja pelajar di dalam sekolah nak dapat A je. Jadi dalam masa yang sama juga pelajar ni dia bukan dapat A saja, dia dapat nilai murni yang baik di sekolah. Jadi itu yang kita dapat simpulkan. Alhamdulillah, terima kasih kepada panel pertama kita iaitu Saudara Hakim atas jawapan dan saudara, apa yang kita boleh dapat tadi adalah yang mana SPK ni dia memang membantu dalam apa ni, kita nak cakap membantu dalam cabaran moden, yang mana SPK ni bukan sahaja untuk membantu kita menerapkan dalam bidang akademik semata-mata kita dapatkan A, malahan kita nak kukuhkan dia punya sasya ataupun nilai murni dalam kehidupan murid tersebut. Kiranya adab dalam diri murid tersebut perlu kita terapkan, bukan sahaja akademik. Yang mana antara orang yang paling berperanan penting adalah guru ni yang antara berperanan penting bagi menekankan menitik beratkan kepada murid-murid ini supaya mengamalkan nilai JERIS ini, yang mana JERIS ini dapat dititik beratkan dalam kehidupan murid dengan lebih baik. InsyaAllah kita akan pergi ke soalan yang seterusnya untuk saudara Alif. Dah bersedia? Benar dulu kita InsyaAllah tanpa kena dia ni. Depannya sikit Apa yang tanya tu insyaAllah baiklah. Jawab pada pandangan saudara Alif, bagaimanakah sistem pendidikan masa kini dapat mengekalkan nilai-nilai falsafah pendidikan kebangsaan dalam menghadapi cabaran globalisasi dan teknologi moden? InsyaAllah dapat bermasuk soal. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Terima kasih. Berkenaan soalan yang dianjurkan, iaitu bagaimanakah sistem pendidikan masa kini dapat mengekalkan nilai-nilai falsafah pendidikan kebangsaan FPK dalam menghadapi cabaran globalisasi dan teknologi moden. Baiklah, pada pandangan saya, sistem pendidikan moden ini perlu mengekalkan nilai-nilai FPK dalam setiap murid-murid. Kerana apa? Kerana nilai FPK pula perlu untuk menyeimbangkan antara kemajuan sains dan pembangunan insan ataupun pembangunan pemerintahan kita tahu, supaya dia menjadi lebih seimbang. Baik. Jadi pada masa kini terlalu banyak cabaran yang kita hadapi untuk mengembangkan lagi perkembangan murid ini. Seperti yang kita tahu, teknologi sekarang ni terlalu banyak mempengaruhi murid-murid. Contohnya seperti media sosial, permainan digital dan sebagainya. Jadinya oleh dengan sebab itu jugalah murid-murid ni tidak dapat menunjukkan nilai atau akhlak yang baik. Jadi peranan di situ, peranan FPK di sini adalah untuk membantu guru-guru untuk memberi panduan kepada guru supaya dapat membimbing anak-anak ini menjadi insan yang lebih bermoral. Selain itu juga, macam yang kita tahu, terlalu banyak kesan ataupun akibat daripada pengaruh media sosial ni. Jadinya kita dapat lihatlah kesannya, antaranya apa? Mereka tidak mudah untuk bersosial dengan masyarakat, melakukan aktiviti jenayah dan sebagainya. Jadinya kat situ FPK ni berperanan sebagai bila FPK ni diajarkan di sekolah ataupun diberikan di sekolah, jadinya gurulah yang perlu memainkan peranan untuk mengajarkan ataupun membimbing anak-anak ini untuk tidak melakukan perkara yang tidak begini. Bukan itu sahaja, bukan peranan sekolah sahaja, peranan ibu bapa juga kita perlu titik beratkan. Jadinya terlalu kita perlu banyakkan gabungan ataupun kerjasama antara masyarakat. Jadi gabungan masyarakat itulah yang kita nak dalam kerjasama supaya kita boleh membantu anak-anak ini menjadi masyarakat yang lebih maju ke hadapan dan tidak
terdedah kepada Jabatan sosial. Jabatan sosial. Saya rasa itu sahajalah. Ini kelakar. Saya rasa itu je. Satu benda. Ini kelakar. It's okay. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Alif atas perkongsian mengenai menggunakan nilai-nilai falsafah pendidikan kemasan. Jadi saya memang bersetuju yang mana jaringan hubungan sosial dari beberapa guru ini amat penting untuk menjadikan murid lebih maju ke hadapan mereka berakal lagi mengakhirkan mereka dalam kehidupan mereka tentang nilai-nilai adab-adab supaya mereka ini kurang terpengaruh dengan media sosial dengan teknologi-teknologi yang mana bukan teknologi kita nak cakap teknologi ini teruk, tapi kita nak jauhkan daripada perkara-perkara yang boleh menjadikan anak-anak murid ni ataupun anak-anak kita menjadi Saya nak masuk ke sini, teknologi itu ada kebaikan dia dan ada keburukan dia. Dia perlu kawal lah, kita kawal. Kita sendiri ni sebagai guru perlu memainkan peranan. Guru dia involve. Guru dia involve lah. Kita terapkan. Baik. Terima kasih. Jadi kita akan yang sekejap sebelum kita masuk ke round berikutnya. Jadi kita akan terus masuk ke round berikutnya. Boleh. Okey. Dah bersedia? Baiklah. Dan tadi saudara Hakim dan Okey. Kita mula kepada saudara Ali lagi. Boleh saudara Ali? Boleh. Saudara Ali bersedia? Okey. Dah bersedia insya-Allah. Baiklah saudara Ali. Untuk saudara seterusnya, apakah isu utama dalam pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan di sekolah-sekolah dan bagaimana ia boleh diadakan? InsyaAllah ada jawapan untuk diterangkan. Berdasarkan soalan yang diajukan, jadinya apakah isu utama dalam pelaksanaan FPK? Jadinya apa yang saya boleh terangkan kat sini adalah isu utama bagi pelaksanaan FPK ini adalah yang pertama adalah kurangnya penghayatan dan juga kefahaman yang mendalam dalam kalangan guru dan pelajar. Kerana apa? Kerana guru ini menganggap FPK ini sebagai satu rujukan teori yang hanya untuk dipandingkan ataupun ditujukan dalam pembelajaran dan pengajaran mereka. Jadinya pada pandangan saya benda itu salah. Dan apa? Kerana sepatutnya guru ni perlu mengambil cakna atau mengambil berat tentang FPK ini supaya mereka boleh terapkan nilai-nilai FPK. Jadinya apa yang kita berada tadi kita saudara akhir yang sebutkan yang kita ada tadi Jeris tu. Jeris tu kan. Itu sangat penting supaya apa? Apabila guru ni pegang pada Jeris, mereka boleh untuk menerapkan nilai-nilai teori dalam diri anak-anak pelajar sekarang. Selain itu juga, hal ini juga boleh menyebabkan nilai-nilai kemanusiaan dan moral yang ditekankan dalam fikir sangat meningkat dalam diri pelajar. Selain itu, untuk mengatasi cabaran ini, latihan pembangunan profesional guru perlu diberi penekanan kepada penerapan fikir dalam amalan aktiviti harian. Guru perlu diberi ruang untuk mengetahui sendiri apa itu FPK untuk supaya mereka ni lebih adapt atau kita cakap lebih mengetahuilah FPK itu dengan lebih mendalam. Selain itu juga apa yang kita
tu ayah, menti tu anak. So macam itulah. Okey. Selain itu juga adalah program camp kepimpinan yang mempunyai nilai-nilai mulia. Kita pun dah banyak tengok kan program itu banyak yang dijalankan kan. So bukan saja program yang dijalankan, program itu sangat bermanfaat kepada anak-anak zaman sekarang ni. Supaya apa program ini dijalankan, supaya kita nak terapkan lagi nilai yang murni dalam hidup pelajar tu dengan lebih mendalam, supaya mereka ini dapat menjadi insan yang berguna untuk masyarakat dan negara. Jadi kesimpulannya lah, kesimpulan apa yang saya boleh ambil dan boleh rumuskan daripada apa yang saya cakap ni adalah FPK ni sangat memberikan peran penting lah dalam pendidikan masa ini. Supaya apa? Supaya kita nak tengok pendidikan kita ni makin maju, bukan makin mundur. Jadi kita naklah anak-anak kita ni mudah sangat terpengaruh dengan dunia barat, dengan dunia luar. Kita nak kalau boleh anak kita ni nak ikut benda-benda baik lah yang diterapkan oleh guru-guru tu sendiri ataupun ibu bapa. Jadinya saya rasa itu sahajalah apa yang saya boleh cakap. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih atas perkongsian saudara Aki. Saudara Ali. Saudara Ali. Kita main lagi dua kita. Daripada sini kita dapat sempurna bahawa yang mana fikir ini membantu dari segi pembelajaran dan pemahaman yang dalam kalangan dengan guru dan pelajar. Di mana dia sangat penting lah, seperti yang dikatakan oleh saudara Ali tadi, mana program yang boleh dibuat automatik, game kepimpinan, di mana kita dapat menerapkan lagi nilai-nilai murni dalam kehidupan murid. InsyaAllah. Untuk soalan terakhir kita beri kepada saudara Hakim. Untuk soalan yang terakhir, InsyaAllah kita ada soalan tambahan dia dapat penonton Sabar. InsyaAllah. Untuk soalan terakhir kita, pada pandangan anda, dalam area itu dia. Sabar. Saya dapat. Berita dalam lama ni. Dalam era digital dan kecerdasan buatan AI, sejauh mana falsafah pendidikan ini sebenarnya masih relevan dalam membentuk pelajar yang berakhlak dan beradab model kita? InsyaAllah. Okey, boleh teruskan. Boleh. Dah lama ke nak panjang ke nak pendek? Yang sedang. Yang sedang. Okey, jadi soalan ni dia soalan yang menarik yang kita bahaskan sebab zaman sekarang ni zaman apa kata? Zaman AI. Mana-mana pun kita pergi memang AI ni. Jadi dalam isu pendidikan pun AI ni sebenarnya banyak kebaikan dia. Mana yang terakhir? Bukan. 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 Dia orang kata kecerdasan teknologi lah. Kita tak nak sebut tentang AI. AI ni dia banyak macam orang kata AI ni macam mana? ChatGPT pun kita kira AI. Macam dalam sistem pendidikan ni bukan murid je guna AI, guru pun guna AI. Jadi sebenarnya orang kata AI ni dia ada kelebihan dia dan ada keburukan kalau kita. Jadi macam tadi saya menarik untuk kita bahaskan cabaran AI ni dulu lah kalau kita kaitkan dengan fikir. Jadi orang kata dia macam saya cakap tadi, buatan AI ni dia memainkan peranan yang penting, dia banyak bawa manfaat. Tapi di sebalik kelebihan tu dia terdapat beberapa cabaran besar yang dihadapi dari sudut falsafah pendidikan. Antaranya ialah ahli macam dia jawab buatan dia boleh buatan dia jawab Saya tengok tuan Peter ni handsome. Dia macam dah jawab jadi cabaran pertama dia kata hilangnya sentuhan kemanusiaan dalam proses pembelajaran. Jadi bila AI ni menggantikan peranan guru, dia orang kata penyampaian maklumat tu dia tak sampai betul-betul lah. Kalau guru yang sampaikan lain,
bagi prompt tu lain, dia pun bagi lain lah. Kalau macam cikgu ni, dia ada ilmu dia sendiri, ilmu dia yang mahal, orang kata etika ilmu yang mahal. Jadi kalau kita terlalu bergantung pada teknologi, pelajar ni dia mungkin jadi pasif. Dia tak terlibat aktif dalam orang kata suasana televisi tu lah. Jadi seterusnya cabaran juga yang menarik untuk dibahaskan ialah penggunaan AI ni juga menimbulkan apa kata isu etika dan kejujuran dalam akademia. Macam kita tahu kalau dalam peperiksaan lah, bukan peperiksaan dalam universiti ke, memang kalau kuis tu semua guna AI. Dia orang kata jawab sebelah ni macam ni, sebelah ni AI. Jawab macam tu lah. Macam jadi macam tu lah. Jadi bila orang kata pelajar ni siapkan tugasan tanpa orang kata usaha sendiri, dia jadi orang kata pendidikan tu dia tak jadi secantik lah. Jadi cantik lah sebab dia jadi macam pendidikan tak berkesan untuk pelajar. Dia jadi orang kata pelajar ni dia bergantung sepenuhnya kepada AI. Jadi tadi soalan kita saya lupa dah soalan. Kita tengoklah AI ni sebenarnya sejauh mana AI ni jadikan fikir relevan. Kira nak kaitkan lah fikir ni relevan tak dengan AI sekarang. Faham. Jadi macam untuk jawab soalan ni, falsafah pendidikan ni dia masih relevan lah untuk AI ni. Sebab apa kata falsafah pendidikan ni dia ingat kita bahawa tujuan utama pendidikan ni bukan untuk melahirkan individu yang mahir teknologi. Individu yang mahir teknologi bukan, tapi melahirkan individu yang berilmu, berakhlak dan bertanggungjawab. Teknologi ni sebenarnya hanyalah alat lah, orang kata alat. Sedangkan manusia adalah penggunanya. Kalau contoh nilai kemanusiaan tu dia ketepikan kan. Dia ketepikan nilai kemanusiaan, teknologi ni dia boleh bawa kepada kebutuhan moral. Macam adik kata tadi, kalau budak ni dia duduk main phone je, dia tak bersosial kan. Kadang kita tak tahu dia main phone tu tengok apa kan. Jadi kalau main phone tengok apa dia? Saya tengok ceramah. Ini antara contoh penggunaan teknologi yang baik. Jadi seterusnya dalam konteks ni juga guru perlu menerapkan etika digital dan nilai moral dalam pembelajaran berasaskan teknologi. Contohnya guru ni dia didik murid-murid cara kita cari maklumat, menggunakan maklumat dengan berkhidmat. Jadi bila guru ni terapkan itu, aktiviti pelajaran dia boleh dirancang supaya pelajar bukan sekadar belajar menggunakan teknologi, tapi dia dapat kesan tu dia dapat rasa dengan lagi. Jadi macam saya terus kesimpulan, boleh kesimpulan dulu. Jadi macam kesimpulan daripada soalan yang diajukan oleh saudara moderator, sebenarnya falsafah pendidikan ni dia masih kekal relevan walaupun orang kata teknologi dah mendunia, dia dah kuasai dunia pendidikan zaman sekarang. Bukan dunia pendidikan je lah, semua ni dah memang AI. Jadi FPK ni dia menjadi asas memastikan kemajuan teknologi tidak memisahkan manusia daripada nilai kemanusiaan. Selagi sistem pendidikan kita ni berpaksikan dengan falsafah pendidikan kekuasaan, kita akan terus melahirkan insan yang bukan sahaja bergantung pada teknologi, tapi juga berilmu, akhlak yang meliputi aspek jenis yang kita tekankan tadi. InsyaAllah, Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Mati. Kita tahu tadi apa yang kita katakan tadi, yang mana memang FPK ni adalah masih lagi relevan walaupun dunia AI, dunia kecerdasan buatan ni semakin berkembang daripada sekarang. Sebab kenapa? Sebab FPK ni dia mengajar kepada kita bukan sekadar untuk mencapai pada akademik saja. Maka FPK ni matlamat utama dia adalah dalam diri manusia itu sendiri, dalam diri murid itu sendiri, supaya mereka ni mengamalkan menerapkan ini dalam diri dan moral, supaya mereka ni lebih beradab, lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu. Kalau semata-mata AI itu dia lah, kalau dia sampaikan apa-apa tu, contohnya kalau kita nak compare dengan cikgu tu, kalau dia sampaikan sesuatu tu, dia menyampaikan dengan paling hati apa yang dia pelajari, dia pelajari daripada hati dia. Kalau AI
jawapan tu mungkin betul, tapi itu bukan. Maknanya tak salah lah. Cuma kita kena apa? Sedikit dulu. Betul, betul. InsyaAllah. Alhamdulillah. Tamatlah sudah kita punya. Dah sampai dah penghujung. Kita dah sampai dah penghujung. Dah sampai penghujung dah? Alhamdulillah. Selamat sikit Ustaz. Ya, sudah masa kesimpulannya. Oh, kesimpulan. Secara kesimpulannya, isu kontemporari dalam pendidikan falsafah pendidikan masa ini menunjukkan bahawa sistem pembelajaran yang sedang berarah sistem pembelajaran kita ni yang mana yang berteraskan pada fikir ni amatlah penting, masih lagi penting dalam pembelajaran kita sekarang. Kita tidak boleh bergantung pada teknologi semata. Cabaran. Teknologi itu kita boleh gunakan tapi ada limit dia kan, tak boleh gunakan sepenuhnya. Sebab itulah nanti adalah yang compare generasi dulu, generasi sekarang lain, generasi dulu lain. Generasi dulu macam ni, generasi sekarang macam ni. Kita tak nak lagi. InsyaAllah, kamalah sudah. Kita punya forum kita Selamat pada hari ini. InsyaAllah. Mari kita selawat. Sama-sama. Okey, kita boleh, insyaAllah. 1, 2, 3. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah sekian saja